Polis Diraja Malaysia memohon kerjasama orang awam untuk mengesan seorang remaja lelaki, Nur Aidil Fitri Arashi Helmi, yang hilang sejak 20 Mac lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Syahrul Nizam Jaafar, pihaknya menerima laporan kehilangan remaja itu pada jam 11.23 malam hari yang sama. Jelas beliau remaja berusia 17 tahun itu kali terakhir dilihat di apartmen Sri Meranti Bandar Sri Damansara, Petaling Jaya, Selangor sekitar jam 5.50 petang. Mangsa berbangsa Melayu dengan ketinggian 163 cm dan berat 53 kg memiliki rambut hitam, kulit cerah, hidung mancung dan bibir nipis. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berhubung kehilangan mangsa agar tampil ke Balai Polis Berhampiran atau menghubungi Bilik Gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Petaling Jaya di talian 0379662222. Selain itu, maklumat juga boleh disalurkan kepada Pegawai Penyiasat Kes Inspektor Izzahita di talian 0102513690 bagi membantu siasatan.